Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back my YouTube channel guys. Okay, video kali ini saya nak pasang water temperature monitor. Okay, dan benda ni sekali ada wall meter. Alright guys. Okay, dia bergambar macam ni. Okay, boleh tengok. Saya akan pasang kat sini guys. Okay, saya akan pasang dekat sini. Ini adalah kereta Alza ya. Alza dan ini daripada brand Sennhei. Okay, daripada brand Sennhei. So, okay, ini dia punya adapter sensor saiz 28mm dia guys. Dan ini dia sensor dia, water temperature. So, okay guys, stay tune guys. Jom kita pasang dulu. Okay guys, monitor ni, okay, dia ada dua kabel lah. Okay, dua kabel. Okay, satu kabel ni, yang kabel ni adalah kabel water temperature monitor. Okay, dan satu lagi kabel ni yang hitam putih ni adalah kabel display untuk monitor bateri. Okey, on off dia lah. Okey, dia punya power lah. Okey, saya akan join kat sini. Okey, yang ini adalah voltmeter. Okey, link video ada kat sini guys. Okey, ni saya dah pasang sebelum tu. Saya akan join kat sini untuk positif dan negatif. Alright, so sebelum tu kita buka dulu cover ni. Cover ni senang je guys. Saya buka cover ni, just buka daripada bawah ni, cungkil tarik macam ni. Bukan cungkil lah. Okay, pakai tangan je, tarik macam ni daripada bawah. So, bila dah buka daripada bawah, baru kita buka daripada atas. Senang sahaja. Okay, ni dia. Ni kabel dia. Okay, saya ambil daripada sini lah. Okay, saya akan connect daripada sini, connector daripada sini. Alright, saya akan sambung daripada sini. Okay, jom. Guys, kalau saya ambil daripada sini lah. Okay, dan tapi siapa-siapa yang nak pasang benda ni, okay, boleh ambil dekat mana-mana. Yang janji ada positif negatif. Dan boleh ambil juga dekat apa tu, pencucuk rokok tu. Situ pun boleh ambil, situ pun boleh sambung. Janji ada positif dan negatif. Okay, alright, jom pasang. Okay, kabel ni akan selit. Saya akan selit daripada bawah ni. So kita akan buka lah benda ni dulu. Okay, buka ni pun senang je. Okay, getah ni just tarik je dulu. Getah ni, okay, macam ni, tarik. Tarik, lepas tu ini just tarik macam tu je. Okey, dah macam tu. Sorry lah guys, okey. Kalau ada tangan macam ni, okey, bergegar-gegar ke, okey. Satu tangan merakam, satu tangan bergerak, okey. So macam tu saja, okey. Saya akan masukkan kabel daripada bawah ni, daripada bawah akan selit sampai ke sini. Alright. Okey guys, dah siap sambung. Okay, saya pakai konektor jenis macam ni guys. Memang senang pakai benda ni. Memang senang sangat lah. Dia je memudahkan kalau ada benda ni. Okay, beli kat Shopee, tak mahal pun guys. Okay, ada link siap yang saya akan share. Okay, so kita akan try nanti dia hidup tak hidup. Okay, benda ni, yang ni memang dah ada fuse guys. Memang dah ada fuse dah. Benda ni ada fuse. Okay, so tak perlu risau lah. Okay, okay, jom kita try dulu. Guys, so benda ni hidup dan ini pun hidup lah. Okay, nampaknya bateri kita tidak berapa cantik. Okay, ni. Okay, dan ini kabel untuk water temperature monitor dia, yang atas ni. Okay, so jom kita continue untuk yang ini. Okay, water temperature monitor ni barulah kita pasang dan kemas-kemaskan. Okay guys, ini konektor dia. Okay, kita akan pasang kat sini lah. So kita akan ukur kat sini dan kat sini. So bahagian ini lah, sini lebih kurang 1 inci. So kita akan buang. So benda ni kita akan selit lah. So benda ni, pasang benda ni mencabar sikit lah. Okay, tak adalah mencabar sangat pun. Okay, just ada pemotongan-pemotongan sikit lah. Okay, ini dan ini. So ada lebih kurang ada 1 inci kita kena buang kat sini. Okay, jom kita potong dulu benda ni. Okay, pipe radiator ni. Okay, kalau nak senang nak potong, okay, kita buka dulu lah. Okay, kita buka dulu dan kita potong dekat luar. Alright, jom kita buka dulu benda ni dan kita pasang dekat, kita potong dekat luar. Okay guys, piping dah potong. Okay, pipe dari ini, pipe daripada radiator, daripada tank dia. Okay, ini daripada engine. So yang saya potong lah. So macam ni asal dia. Bukan 1 inci dah potong. Okay, 1 inci. Dan ini adapter, okay, 30mm. Adapter sensor ni 30mm. Memang tak ngam, memang tak boleh pakai guys. Memang tak ngam lah. So nasib baik saya ada satu lagi adapter 28mm. Memang dia pakai 28mm. Memang 28mm memang muat. Memang muat. Okay, so nanti kita akan pakai 28mm lah.
Okay, dan sebelum kita nak pasang tu, kita kena pakai air temperature untuk letak sini, mengelakkan ada leaking. Okay, jom kita letak dulu. Okay guys, stay tune. Okay, dan kita masukkan. Okay. Okay. So macam ni. Okay. So lebihan-lebihan yang ada ni just lap je. Tarik je macam ni. Okay. Okay, sebelah dah dan sebelah lagi lah. Okay. Dan kita ambil benda ni. So kita just tolak sahaja. Tolak masuk ke dalam. So macam ni lah. Okay. Dan mana yang ada lebih-lebihan tu, lebih dalam silikon tu, so bersih-bersihkan sedikit. Okay. Janganlah nampak comot sangat. Okay. Jangan nampak comot. So macam ni lah. Alright. Sensor akan duduk sini. Okay. Dan kita akan clamp kat sini. Okay. Alright. Okay. Guys, dah pasang dah. Okay. So kita akan pasang sensor dia ni. Dan kita akan lalu daripada dalam ni. Nanti saya tunjuk. Okay. Nampak gelap sikit. So dah pasang semuanya. Dah okay. Kita pasang sensor. Okay guys, ini sensor dia. Sebelum kita nak pasang sensor ni, kita pasang benda ni dulu lah. Okay, supaya buat dia tak leaking lah. Okay. Supaya benda air tak leaking. Okay. Dah, jangan banyak-banyak, sikit je. So macam ni. So sini kita akan masuk sini. Okay. Kita ambil spanner. Spanner 12 kan? 12. Spanner 12. Spanner 12. Ni sebelum saya nak pasang ni guys, okay, saya dah try Saya dah try. Okay, tapi saya tak tunjuk lah. So sensor ni berfungsi lah, function Saya dah try dekat rumah lah. Okay. Okay. Dah. Okay guys, ada dua satu dan dua dekat bawah. So kita akan masuk daripada bawah. Okey, daripada bawah tu. Mana? Daripada bawah sini. Okey, bukan daripada sini, bawah satu lagi. Okey. So kita akan masuk daripada situ. Kita akan kopek sikit lah. Maksudnya kita akan buka sikit dan masukkan wayar tu. Okey. Okey geng. Guys. Dah ni. Dah pasang dah. Okey, kabel dia saya selit daripada bawah tu. Okey, dari situ. Okey, dan masuk ke dalam. Okey, daripada dalam ni. Okey, saya masuk ni kabel dia. Okey, dan masuk sampai ke dalam, sampailah ke depan. Okey. Okey, kita try guys. Okey, ni dah ada guys. Alright. So dah ada dah. Okey. Water temperature monitor dia. Okey. So nanti kita letak dia punya stand lah sini. Okay, memang dia dah bagi sekali dengan dia punya kaki untuk letak macam ni lah. Okay. Okay guys, settle. So kita nak top up air radiator sikit. Okay. Jom kita top up dulu.
Okay guys, kita top up dulu air. Okay, sebab kita dah buat tadi, so air coolant dah keluar. Dan kita top up dengan air yang bertapis lah, air bertapis. Okay, pastikan air bertapis. Okay, jangan main ambil air je. Okay, nanti berkarat. Alright. So nanti kita top up lah dengan air coolant esok-esok lusa lah. Okay, so kita top up sampai penuh. Dan nanti kita test. Okay, hidupkan enjin, kita tengok macam mana. Alright. Okay guys, okay, dah start dah enjin. Okay, water temperature pun okay, nampak ada pergerakan. So sensor berfungsi dengan baik. Okay guys, Assalamualaikum, selamat, bye bye. Jangan lupa subscribe guys.